Dia perlu bekerja. Dia ada shift malam dan kerjanya adalah kerja yang penting, guard kan, polis dan sebagainya. Jadi kita mengatakan ada dua sudut yang kita boleh lihat di sini. Sudut yang pertama ialah betulkan niat. Kalau kita membetulkan niat kita untuk mencari rezeki, untuk bekerja, itu juga adalah satu amal yang saleh. Itu adalah amalan yang saleh. Nabi SAW mengatakan sebaik-baik harta ialah yang didapatkan melalui kasbi yadihi. Maknanya usaha yang diusahakan oleh tangan diri sendiri. Kita usahakan mendapat rezeki, itu adalah amalan yang saleh. Yang kedua, guard tersebut ataupun polis tersebut sambil-sambil dia menjaga, kan, dia ada masa, bukannya kereta akan lalu, motor lalu sentiasa, tidak kan. Pak guard pun sama juga, kereta lalu selalu tidak kan. Dia akan jaga dan ada masa yang dia kosong, masa tu dia pilihkan zikir-zikir yang mudah, dan pahalanya besar. Contohnya subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Mudah sangat kan, subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Mungkin kalau baru zikir ni tak apa, baca yang lain. Yang biasa-biasa itu, yang biasa kita dengar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Banyakkan yang tu pun dah cukup dah. Yang saya sebutkan tadi, subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim, Nabi SAW sebutkan ini adalah dua perkataan, dua ungkapan yang ringan pada lisan tetapi berat pada timbangan akhirat nanti. Okey. Jadi Ustaz, saya tak hafal Ustaz, tak apa. Mungkin boleh minta pada rakan-rakan kita, ustaz-ustaz kita untuk berikan perkara tu dan letak dalam telefon kita. Masa orang tak ada tu, bacakan. Kalau boleh jangan baca bawah sini, baca bawah sini. Kalau kita sedang jaga, nanti orang lalu kita tak nampak. So letak depan sikit, kat cermin tu, baca kat situ. Jadi orang lalu kita nampak. Ada orang lalu, kita berhenti sekejap, kita tahu okay, nak ke mana, jumpa siapa. Kemudian kita teruskan. So itu cadanganlah saya nak berikan supaya jangan tinggalkan walaupun sedikit masa untuk kita mendekatkan dan mengharapkan mencari pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cantik. Bukan setakat diperjelaskan macam mana saya nak buat. Saya ni orang yang bekerja pada waktu malam, diberi juga idea dan cadangan macam mana yang kita boleh buat. Pada waktu malam ada ruang-ruang tertentu dengan lafaz yang mudah, ambil zikir-zikir mudah, malah istighfar pun tak ada masalah kan? Betul. Istighfar lah. Kalau kata tak hafal lah, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Sebab itu antara waktu yang afdal untuk kita beristighfar.